3 makanan tengah hari yang sesuai untuk orang yang ada eczema. Aduh, kalau korang tengah struggle dengan masalah eczema, korang boleh klik di link Oma Bayu untuk dapatkan free consultation berkenaan suplemen dan program apa yang sesuai untuk korang. Ataupun boleh contact saya menerusi Wasabi untuk more information, okay? Pertama adalah nasi putih, ikan siakap steam dengan sayur rebus. Ikan siakap adalah seafood yang rendah histamin dan juga kaya dengan omega 3 yang bagus untuk anti radang. Tapi make sure steam ataupun kukus, jangan goreng. Boleh tambah sayur rebus contoh macam brokoli dan juga carrot. Contoh makanan nombor 2 adalah nasi perang dan ayam panggang plus timun. Kalau korang tak tahu, nasi perang lagi tinggi fiber daripada nasi putih. Ambil ayam yang bahagian dada tau, sebab itu paling tinggi dengan protein. Elakkan sos ataupun sambal yang berlebihan, tapi boleh je nak ambil minyak zaitun dan juga sedikit garam. Contoh makanan ketiga dan last sekali, sup ayam plus sayur dan juga kuah bening. Sup ayam kuah bening antara makanan yang paling selamat kalau kita nak healing from eczema. Bone broth dalam sup tu membantu untuk repair kita punya usus. Ayam boleh bagi protein dan sayur boleh bagi antioksidan. Kalau boleh elak tambah MSG ataupun cube masakan, better masak everything daripada scratch. Itu adalah 3 makanan tengah hari yang selamat untuk orang ada eczema. Kalau korang nak lagi information berkenaan eczema healing, boleh follow saya punya account untuk more information, okay?